Harga sebiji karipap tahun 1980 10 sen. Hari ni nak dapat karipap saiz yang sama, kita perlu bayar berapa? 40 sen tu saiz kecil saya cakap. Saiz sama saya ingat 50 sen. Lepas 30 tahun lebih, harga karipap sudah naik 5 kali ganda. Daripada 10 sen naik 50 sen. Persoalan sekarang, adakah makcik yang berniaga karipap zaman sekarang lebih kaya berbanding makcik berniaga karipap zaman dulu? Sebab harga karipap dah naik 5 kali ganda? Tak. Sama juga. Kita bayar 50 sen hari ni, dapat karipap saiz yang sama juga dengan bayar 10 sen dulu. Naik itu bukan sebab dia naik, kuasa beli duit makin jatuh. Kalau tuan-tuan perempuan pernah dengar Robert Kiyosaki sebut savers are losers? Savers are losers. Siapa yang simpan duit, dia rugi. Tapi ramai orang tak faham maksud Robert Kiyosaki ni. Dia ingat savers are losers maksudnya jangan simpan duit, belanja je habis. Ada yang faham macam tu? Bukan maksud macam tu. Sebab ada orang tanya Aziz Ali, Tuan Aziz Ali, apa pandangan tuan tentang savers are losers? Aziz Ali jawab apa? Siapa yang tak menyimpan tu lagi losers. Maksud Robert Kiyosaki, jangan simpan cash yang banyak dalam bank. Sebab kuasa beli duit makin lama makin jatuh, makin lama makin jatuh. Nombor kekal, tapi kita makin miskin. Nombor bertambah, kita makin miskin.